Tapi kalau tempat lama dia dikenali sebagai apa nama, Bukit Padang. Very good afternoon, my friend. Kita road trip lagi, my friend. Hari ini kita daripada Jalan Minintot, my friend. Daripada Jalan Minintot berdekatan dengan Institut Latihan Memandu, my friend. Jalan belakang pergi ke Bukit Padang, my friend. Kalau sebelum ni saya selalu buat video di Bukit Padang, hari ni saya tunjukkan apa di mana itu Bukit Padang, my friend. Mungkin dari sini my friend boleh tahu apakah yang dipanggil Bukit Padang. You see, tengok rumah atas bukit tu, my friend. Okay, my friend, ini jalan belakang menuju ke Pinampang pun boleh. Masuk ikut Kiber Bike sana, my friend. Kiber Bike ni adalah satu tempat, my friend, di Dongongon sana. Lepas tu daripada jalan shortcut ini juga dia boleh pergi ke apa nama, Bukit Padang, my friend. Di Bukit Padang dia boleh tembus Bundusan dan seterusnya pergi ke main road, my friend. Main road lintas dan sebagainya. Ini dikenali juga sebagai jalan belakang Bantayan, my friend. You see, look at the sky, my friend. Apa yang kita nampak? Tempat ni memang cantik, my friend. Cuma dia kawasan dia berbukit sedikit. Okey. Sekarang kita sudah sampai dia punya di sini ada satu bulatan ataupun roundabout. Okey. Ini dia panggil bulatan, my friend. Bulatan menuju ke ini yang saya nak tunjuk, my friend. Sebab dinamakan Bukit Padang, dia kawasan dia bukit dia tinggi, my friend. Ada satu jalan, jalan ini juga dipanggil Jalan Kolam Minintot, my friend. Tapi kalau tempat lama dia dikenali sebagai apa nama, Bukit Padang, my friend. Dia berkawasan berbukit, my friend. Itu nama dia Bukit Padang. Kawasan dia ada menurun sikit, my friend. Ini kalau time pagi-pagi ataupun petang
tidak digalakkan guna jalan ini, my friend. Sebab ramai pengguna dia, my friend. Sebab ramai orang guna jalan shortcut untuk pergi ke Pinampang. Okay, my friend, you see, kita tengok apa yang saya nampak. Tempat dia memang cantik, my friend. Yang biasa saya buat konten itu daripada bawah, my friend. Ini pandangan daripada atas Bukit Padang yang sebenarnya, my friend. Okay, kita sudah sampai ke Bukit Padang, my friend. Kita sudah sampai ke Bukit Padang. Have a nice day, my friend. Don't forget comment, like, and subscribe, my friend. Welcome to channel Cikgu Kadir. Have a nice day. Okay, my friend. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dalam masa yang sama, sila aktifkan button loceng supaya anda tidak ketinggalan pada setiap video yang saya akan keluarkan. Sekarang kita sudah sampai main road Bundusan, my friend. Okay, saya cuba ni kan view kan, tengok dia punya, I think dia punya awan cantik lah, my friend. Tengok Okay, my friend, have a nice day.